Ya, akan duduk campur. Tapi duduk asing-asing. Dan tak ada persembahan yang dipersembahkan oleh para muslimat. Itu semua anda dah settlekan. Ustaz jangan risau. Fatimah. Masya Allah, Ustaz Jazlan bersetuju nak buat program Jihad Palestin. Allahu Akbar. Ya Allah, Alhamdulillah. Tetapi ada tetapinya. Tapi apa pula ni? Ustaz Jazlan tak bagi muslimat buat program persembahan. Ya ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa Ustaz Jazlan ni? Dia aktif perempuan Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tak eloklah, tu kan sangka buruk. Sebenarnya kan, Ustaz Jazlan tu kan daripada Yaman Tarim. Ya Tarim, ya Tarim. Jadi? Ni nak jawab ni jadi. Orang Tarim kan sungguh beradab, berakhlak, bukan yang anti perempuan. Astagfirullahalazim. Habis tu selama ni kita tak beradab. Astagfirullahalazim. Jadi jihad Palestin tu kita buat untuk kumpul dana bina masjid kat sana nanti. Program ni semua AJK terlibat sama. Jadi saya sebagai ketua muslimat nak ajak awak sekalilah berkhidmat. Bolehlah. Saya pun belum pernah lah buat program-program macam ni. Yang kecil-kecil tu adalah sikit-sikit je. Nah, boleh timbul pengalaman kan? Alhamdulillah. Yelah, macam saya ni kan. Lama sangat dah berkhidmat dengan masjid tu. Lebih kurang 15 tahun. 15 tahun. Pernahlah beberapa kali tu terfikir nak bersara. Tapi diorang tak kasih. Sebab diorang perlukan saya. Mana taknya segala hal dalam masjid tu saya yang uruskan. Tak ada orang lain yang lebih tahu daripada saya. Oh, yelah. Saya ni. Oh, Masya Allah. Hebat ni. Penting ni. Nak kata penting tu pentinglah. Nak kata hebat tu tak adalah hebat sangat. Tapi bolehlah. Sebab itulah saya suka infak makanan masa majlis di masjid tu. Pun. Ya, bayangkan ya. Sekali makan. Kalau ada majlis. Bukan 1-2 orang tu. Beratus-ratus orang. Makanannya saya infak. Sebab tu anak-anak saya pun terlibat sama dalam masjid tu. Alhamdulillah. Hebat ni. Penting ni.